Okay, untuk majlis berbuka puasa hari ini, saya Natasha mewakili Puan Nur Nabila. Kita hadirkan pelajar tahfiz dari Darul Quwah Pasir Tumbuh dan asnaf dari Pasir Mas, dari Kota Baru. Kita himpunkan sekali lah. Dan siapa seorang lagi, anak-anak yatim Taman Sabariah dan juga anak-anak yatim Taman Sabariah seramai 130 orang di Deloma Event Space. Pengisian kita hari ini, kita ada macam tadi kita ada panggil untuk bacaan surah oleh anak-anak Darul Quwah lah. Dan juga kasidah juga daripada anak-anak tahfiz. Objektif Puan Nur Nabilanya untuk meraihkan anak-anak asnaf, anak-anak yatim ni dengan makanan yang mewah lah. Dia mention dia nak mewah, dia nak sedap, dia nak unlimited punya dessert semualah. So memang sekali ni kita buat yang betul-betul untuk tahun ni. Ini adalah pertama kali lah. Mungkin tahun-tahun depan makin bertambah jumlah tetamu VVIP yang hadir nanti, insyaAllah.